Oke, selamat pagi mari sahabat. Hari ini saya akan membuat satu menu, yaitu nasi goreng ayam grill. Ayam pun dah saya grill dan dah masak dah. Saya dah masak dah. Oke, kita asingkan ni. Oke, kalau ayam dah digrill aku lah. Lihat ya. Ayam pun sos lah. Sos tu pun kena kunggur yang asyik dia. Atau sos lada putih ya. Sos tiram lah jauh. Kaca. Dia ada sebati je, okey ya. Ini campur air mimit. Susu, campur susu pun okey ya. Susu cair lah. Okey, dah siap. Okey, Madik. Ini adalah bahan-bahan untuk saya membuat nasi goreng grill. Di sini ada ayam yang telah saya grill tadi, sekali dengan sos. Dia punya sos lada. Okey, di sini juga saya ada stok lada. Ni. Saya campur dengan sos tiram, sos lada dengan lada Sarawak yang hidup tu. Bawang putih, isi ayam dengan pispo. Ni saya campur dengan nasi goreng, telur sebiji. Itu ya, simple. Okey. Jom kita beraksi di dapur. Stay tune, Madik. Panaskan kuali. Okey. Masukkan minyak masak lah. Simple. Hari ini kita buat sarapan pagi yang simple. Kita panaskan minyak ni lah. Api tak apa, boleh api kuat. Saya nampak kuali saya betul-betul panas. Kita masukkan bawang putih. Okey, masukkan bawang putih. Kuali ini betul-betul panas ni. Kejap ya bawang dah ada ni. Masukkan ayam. Kacang ayam ni tinggal masak lah. Okay. Ayam dah masak. Masukkan sos yang kita campur buat tadi, sos ni, stok ya. Sos lada apa semua. Sos grill. Okay. Kacang saya sebati lah. Sebelum kita masukkan nasi. Dia dah sebati. Masukkan nasi itu. Nasi. Kacau sehingga dia pecah lah. Tak melekat. Okey. Nasi pun dah ni. Kita masukkan secukup rasa. Okey. Lepas tu kacau balik. Dia ada punya kerak-kerak. Dia tak melekat, buang ada masak lah. Lepas tu masukkan sayur campur last sekali. Okay, dia nampak hangus sikit lah.
kacau dah tu dia. Simple. Okey. Kalihkan dia. Kacau. Okey, masaklah. Kacau kerak ni. Biar dia tak melekat. Biar dia tak melekat. Okey. Nasi goreng kita pun dah siap. Kejap ya. Siap. Okay, ini ayam grill tadi kita potong ya, seiris yang tipis. Okay, sorry saya tak pakai sarung tangan, tak apa. Okay, seiris tipis. Oh, sempurna, betul-betul ngam. Okay. Grill agak banyak ayam ni, itulah untung dia buat sendiri. Okey, seterusnya kita masukkan kuah dia. Sos dia. Okey. Okey, siap hidangan nasi goreng grill pagi ni, sarapan pagi ni. Okey, jemput makai mati. Jom sarapan. Okey, kita tengok sini. Agak makan mewah, makan tengah hari tu. Sarapan pagi tu. Si ayam. Ayam grill. Jemput jus ayam. Macam mana ayam tu diperap aku semalam, ramai kemarin aku merap. Diperap dengan sos lada, alu lada terus mah, sos tiram. Nak makan tengah hari lagi. Ngon quá. Kuah tu. Enggak chicken chop lah, tapi grill lah. Ayam.
Okey, Madik, setakat tu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe apa yang dalam channel. Okey, Madik, jumpa lagi kita di next content. Okey, sampai bye. Terima kasih.